Saya pernah bantu salah seorang penyimpan emas di bawah bimbingan saya yang buat tabungan emas 250 gram gold bar jenama Public Gold. Dia buat belian emas pada Disember tahun 2023, tak sampai lagi 2 tahun. Tapi berapa keuntungan dia dapat? Jom kita sama-sama kira. Jadi dekat skrin ni menunjukkan item yang diorder pada 4 Disember tahun 2023. Item yang diorder adalah 250 gram. 250 gram dan dia boleh ambil dekat menara Public Gold. Okey, yang ni adalah PG code saya. Okey, jadi harga yang dia beli pada ketika itu adalah RM43,742. Jom kita kira-kira berapa yang dia dapat kalau dia jual hari ni pada September 2025. Kalau kita lihat dekat website Public Gold, untuk item 250 gram gold bar bahagian PG buy, harganya adalah RM123,000. Harganya adalah RM123,905. Okey, boleh lihat sendiri dekat website Public Gold. Jadi jom kita kira 123 123,905 tolak dengan harga dia beli 83,742. 83,742. Okey, 12905 83,742 bersamaan dia dah untung dari sudut ringgit RM40,000. RM40,136. Kalau dibahagikan berapa percentage dia untung? 40,163 bahagi 83,742 bahagi 83,742 harga dia beli emas darab dengan 100, dia dapat untung 47%, hampir 50% dalam masa tak sampai 2 tahun.